Kalau kita baca cerita Zulkarnain, kita hanya ambil satu ayat, iaitulah inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Habis kita Ya'juj Ma'juj sudah bermaharaja lela. Padahal kita lupa untuk read more tu, untuk baca lebih lanjut. Sebenarnya Zulkarnain ada memberikan penyelesaian, ada tindakan kena buat, bahkan ada berita gembira pun apabila kaum di situ berjaya menyekat dan bukan sebaliknya menghadapi dengan ketakutan. Tapi kan Ustaz, bila Ustaz sebut ayat tu inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard kan, ada tanda yang menarik pada ayat tu dalam memahami peristiwa akhir zaman, khususnya keluarnya Ya'juj akhir zaman. Satu-satunya musuh yang melakukan kerosakan dan menghancurkan muka bumi ini yang tidak boleh dicabar oleh mana-mana sahaja kekuasaan Islam ialah Ya'juj Ma'juj. Sebab Ya'juj Ma'juj itu keluar zaman Nabi Isa AS. Betul. Nabi Isa dengan pasukan tentera yang hebat pun tak boleh nak lawan Ya'juj Ma'juj. Tapi Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Bagaimana kita faham? Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Perkataan mufsiduna fil ard itu dia datang dalam bentuk isim. Al-ismiyah li dilalati ala thubut wal istiqrar. Nampak tak? Sebab tu bila kita baca teks ni dia berjalan sekali. Teks Quran, teks hadis ni untuk memahami peristiwa akhir zaman. Pastinya apa-apa yang Nabi kita bagi tahu sallallahu alaihi wasallam, dia adalah hikmah ataupun huraian kepada petunjuk-petunjuk daripada Al-Quran. Masya-Allah.